boleh buat bila awak persamaan kimia ni hanya awak boleh buat jika awak dah selesai bahagian yang buat cas-cas tu. Saya dah bagi 20 muka. Dan saya percaya murid-murid yang ada dah buat, dia boleh rasa dah cas-cas ni senang saja dia nak recall. Betul tak? That's why saya katakan no pain, no gain. Jadi jangan degil cakap saya. You kena buat tu satu-satu walaupun latihan tu sama. Sebab saya dah katakan saya nak ubah short term memory jadi long term memory, memang kena kerja kuat. Awak kena rasai orang kata apa, suffered lah masa awak ketekunan, awak kena tekun untuk buat latihan tu. Okey. Jadi bila kamu dah tahu nak buat ni, barulah kita boleh buat persamaan kimia. Dan persamaan kimia ni kelas kita pastikan dia seimbang. Kerana kita mematuhi prinsip keabadian Jirem yang mengatakan bahawa Jirem ni tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Dia hanya boleh berubah dari satu bahan ke satu bahan yang lain. Okey, dengar dulu. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Okey, contohnya, bila kita ada kalsium karbonat ini, kita panaskan, kita akan dapat kalsium oksida dengan gas karbon dioksida. Okey, katalah saya ada 3.1 gram kalsium karbonat. Bila kita panaskan, kita dapat 2.0 gram. Okey, berapakah jisim gas karbon dioksida? 1.1 gram. Kenapa? Bila kita jumlahkan, kita akan dapat 3.1 gram. Ini yang kita katakan prinsip keabadian Jirem. Jirem ini tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Dia hanya boleh berubah kepada satu bahan lain ke satu bahan lain. So means, bila you panaskan dalam crucible ni, kamu panaskan, apa berlaku? Dia terurai menjadi kalsium oksida dengan juga gas karbon dioksida. No wonder kamu kena pastikan sebelah kiri, sebelah kanan seimbang. Boleh? Jadi kalau kita katakan emas tu dah bertukar daripada kerak bumi, dia sudah jadi smartphone awak. Sebab tu kita recycle. Emas takkan habis. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, pastikan kita boleh imbangkan kiri dan kanan. Alah, komputer saya ni, sabar je lah. Okey, kalau kita perhatikan, betul, okey. 1, klorin 2. Jadi kita letak kat sini, kita tahu bahawa magnesium 1, klorin 2. Okey, dah imbang? Dah, tak payah kacau, tak payah buat apa-apa. Boleh? Faham tak? Tapi formula kena betul. Klorin mesti Cl2 dan saya dah ajar tadi. Kenapa klorin tu Cl2? Faham? Okey, sekarang ni kita lihat pula dekat sini. Okey, tengok. Bila okey. Ya. Okey, Na2, karbon 1, oksigen 3, hidrogen 1, klorin 1. Okey, kat sini kita tengok natrium 1, karbon 1, oksigen 3, hidrogen 2, klorin 1. So mana yang terimbang? Hidrogen, betul tak? So saya letakkan 2. Jadi 2 dengan juga klorin sudah jadi 2. Di sini saya kena letak 2. Natrium pun 2 dan imbanglah semuanya. Okey, tips yang mudah je. Kalau kita ada yang single tu, contoh yang single macam mana okey. Kita jangan buat yang single tu dulu. Kita buat yang couple dua-dua. Okey, macam contoh okey, saya ambil teruslah. Contoh yang ada, contoh tengok dengar dulu.
Karbon tu logam, kamu tak boleh letak C2. Sorry. Karbon tu pepejal, kamu tak boleh letak C2. Pepejal ini atom. C reaktkan dengan ferrum 3 oksida. Tengok laju saya buat. Tu saya kata buat latihan cas. Kamu akan dapat logam, automatic atom, ferrum dengan gas karbon dioksida CO2. Saya dah ajar tadi. Kenapa CO2? Then oksigen 2 betul. Tapi ferrum 2, sini 1. Saya takkan buat ferrum sebab saya nampak ferrum ni di single. Saya akan buat dulu oksigen. Saya letak sini 3 kali 2 6. 3 kali 3 kali 2 6, sini 2 kali dengan 3 6. Jadi kalau kita lihat oksigen sudah 6. Macam mana? 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ni pula oksigen pun 6, macam mana? 3 kali dengan 2 sama dengan 6. Oi, tengok ni dulu. Tolong kamu kena bersama-sama dengan saya. Jangan buat benda lain. Kalau tak nanti tak pening. Dah dapat ini, baru kita buat yang single. Tengok depan. Kamu buat yang single tu. Ini 3, ini 1. Letak 3. Settle. Sini 4, 2 kali 2, 4. Sini 1. Faham tak kenapa saya letak last kali yang single ni? Sebab dia simple, dia ikut je. Yang susah tu yang couple kiri, couple kanan. Couple memang susah kan. Jangan nak berkapal-kapal, bosan. Betul? Contoh saya boleh praktikkan ni. Yaswin, tengok. Kita ada contohnya aluminium. React dengan zinc oksida, saya akan dapat aluminium oksida dengan juga zinc. Pastikan formula betul dulu. Formula betul. Formula ni betul. You tengok. Apa yang saya nampak? Aluminium tak imbang. Tapi saya takkan buat. Pasal saya nampak aluminium ni single, betul? Kita buat yang oksigen dulu. Oksigen 3, sini 1. Saya letak 3, zinc 3, aluminium 2. Betul tak saya kata? Kita buat dulu yang couple, single tu kemudian. Boleh? Jadi awak cuba buat. Yang ini tadi kita praktikkan yang kita buat tadi. Magnesium adalah logam. Jadi dia adalah atom. Manakala kalau kita lihat gas klorin Cl2, kita akan dapat MgCl2, Mg1Cl2, Mg1Cl2. Settle. Kalium, logam. Oksigen tadi kita dah belajar mesti O2. So kita akan dapat K2O. K plus O2 minus. Tolonglah. Saya boleh bagi knowledge, tetapi kemahiran itu awak yang build up. No pain, no gain. Itu masalahnya. Kalau awak harapkan saya untuk knowledge saja, tak jadi. Sebab tu kadang-kadang saya mulut puaka. Saya hentam awak. Tujuannya baik. Saya tahu kadang-kadang sedikit tekanan perlu diberikan. Kalau tak awak dalam keadaan yang selesa. Tu aku puaka kau, aku carut dengan kau. Lepas tu nanti bila dah dapat keputusan A, baru kau tahu betapa cikgu punya tekanan itu berharga, bernilai. Satu lagi, korang ni, orang sains ni, kerja korang ni, kerja-kerja yang memberi tekanan tau. Jurutera, engineer. Kau ingat apa? Kau salah kira, kau buat jambatan tu runtuh, 10 orang mati, kau yang kena carut ke tak? Saya silang kau masuk penjara. Kau jadi doktor, kau salah belah, orang tu mampus mati ke situ, kau yang jawab. Tapi orang tu dah sign kan, tapi kau akan rasa macam, salahnya aku. Dan kalau salah kau akan rasa. Sebab tu saya katakan, tekanan itu akan ada. Di mana-mana. So jangan you rasa macam, bila tekanannya, you rasa macam tension dan sebagainya. Awak kena hadap dia dengan sabar. Akhirnya nanti awak akan dapat ketekunan, awak akan dapat kesabaran yang sangat mahal harga dia. Boleh? Jadi kamu buat ni dan